Antara item kegemaran saya ialah item 10 gram gold bar seperti yang ada dalam tangan saya ini. Pada hari ini, item 10 gram ini telah pun bernilai lebih kurang RM4,000. Kalau tuan-puan ada anak dan nak adakan dana sebagai pendidikan mereka untuk dijadikan modal kalau mereka masuk universiti nanti, 2 keping gold bar 10 gram ini cukup untuk tuan-puan bayar yuran asas dan juga belanja satu semester dan juga untuk beli laptop mereka nanti. Cara yang paling mudah untuk tuan-puan dapatkan item 10 gram gold bar ini ialah dengan tuan-puan menabung secara sedikit demi sedikit dalam akaun emas Gap daripada Public Gold. Simpanan dalam akaun emas Gap Public Gold tak ada komitmen bulanan, tak ada upah simpan dan tuan-puan boleh menabung pada bila-bila masa sahaja, tak kira berapa yang tuan-puan mahu. Setelah cukup gram 10 gram di dalam akaun tersebut, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 10 gram ini, kemudian tuan-puan pegang kat tangan sendiri macam ini. Kalau tuan-puan berminat untuk memulakan simpanan gram emas pertama dengan Public Gold, tuan-puan rujuk saja pin video saya untuk 5 langkah mudah simpanan emas dengan Public Gold. Kalau tak faham lagi, tuan-puan boleh terus saja hubungi saya untuk saya bantu steps dan juga langkah yang seterusnya.